Assalamualaikum, selamat datang ke Ruang Gempa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang lonceng notifikasi. Jom layan live kali ini, let's go guys. Belum lagi, mungkin lepas ni boleh beli kat Datuk Alif lah. Okey, kalau korang tak nak teal blue, korang boleh beli warna hitam. Ini option dia. Okey, kalau tak nak warna hitam, jangan risau. Another option untuk korang, selalu kita buka dua color je kan. Kali ni Balong suruh bagi 3 warna pilihan. Ini lagi satu color. Dia macam new day gitu. Nampak tak? Zirconia nama dia. Baju Mira pakai tu beg nombor berapa? Sekejap saya check. Tengok Q. Nama dia Abaya Sofia. So kalau beli abaya, dia free dengan shawl sekali ya. Shawl kita bukan biasa-biasa, shawl kita pun ada embroidery, ada beading juga. Kalau boleh tunjuk contoh. Tinggi 155, berat berapa kakak? Okey korang. Apa tadi saya nak cakap? Boleh tunjuk contoh satu shawl. Bukan. Korang rasa saya nak cakap apa tadi? Yang ada Allahu Akbar. Beg nombor 4. Okey, yang Mira pakai beg nombor 4 korang. Okey, kalau korang tak mau warna ni, takutlah kan. Macam pisau makan banyak nampak. Tak apa, kita bagi warna hitam. Letup dah hitam dia. Tengok dia punya detailing. Tu dia. Tengok. Batu dia batu zirconia ni. Sabar Kak Long. Sabar. Benda tak boleh sabar. Sekejap lagi habis nanti. Berat 65, tinggi 155, ambil S atau M. Tu dia. Okey, S atau M. Boleh pakai ni. Review semua. Kak Long boleh masuk mesin ke? Tak sayang ke abang masuk mesin? Kalau boleh janganlah. Basuh tangan je. Ya, berat 70. Okey, kalau 70 saya advise ambil SM pun boleh. Sebenarnya kena tengok tinggi tu, tinggi dan berat. LXL pinggul boleh sampai 58 you all. Jangan risau. Tinggi 157, berat 66, ambil SM. Okey, kalau contoh korang beli terbesar, jangan risau tau. Sebab kali ni Mira tak buat design dekat bawah kat kaki ni. Sebab supaya korang boleh alter. Okey? Korang boleh hantar potong. Yang ini shocking pink ni pun ramai yang tanya. Ni memang cantik lah korang. Cantik kan? Tengok dia punya embroidery ni memang halus mulus. Rendam gitu je sayang weh. Ya, rendam je Tok Sah masuk mesin, risau orang sat lagi. Okey, untuk warna maroon, ini adalah kain zoom. Kalau design-design lain, semua kita guna kain nida. Ini semua kain nida, okey? Kain nida ni dia memang terkenal lah dekat Dubai. Memang kita tahulah semua abaya guna kain nida kan? Kain nida ni dia flowy jatuh. Okey, untuk abaya ni, abaya. Ada orang tukang betul. Okey, ini adalah kain zoom korang. Okey. Ini kain zoom. Tengok ni dia punya sisik-sisik ni. Cantik kan? Lawa bergendi ni. Okey. Ini adalah ironless korang. Tak iron pun tak apa. Ya, kain sejuk. Ironless. Tak mudah kusut. Okey. Tinggi 169 senting. Tak senting, jangan risau. Boleh ambil SM. Okey. Kalau 170 ke atas tu boleh ambil LXL. Okey, nak tengok yang mana lagi? Dada sampai berapa? Untuk SM sampai 42, XL sampai 48 pun boleh. Warna hitam tak ada dalam beg kuning? Ya ke? Adalah. Tengok tutul. Berat 80, ambil LXL. Kain nida ni beg berapa? Kain nida ni nama dia Abaya Rania. Zoom ni nama Rania.
Kalau Nida yang lain-lain tu, Ariba, Kamara, Zahra, Sofia tu semua Nida. Berat 110, tinggi 164, ambil LXL. Berat 62, tinggi 150, ambil SM, okey? Apa? Kenapa? So Sekarang dah ada. Sekarang dah ada. Sekarang Berat semua dah ada. 69, tinggi 161, ambil SM. Dan payment dah ada. hitam, terima kasih. Oh, ya. Okey, ini bukan olive green tau. Ini bukan olive green. Ini emerald green. Emerald green, okey? Berat 65, tinggi 160, ambil SM. Dan payment teal blue, terima kasih awak. Mana loceng? Terima kasih support kita. Korang nak tengok yang mana lagi? Okey korang. Untuk yang shocking pink tadi, kita ada 3 warna tau sebenarnya. 1 2 3. Okey. Dusty Mira, berat 43 1. Kalau berat 43, definitely kena ambil S. Okey, S tau. Beg kuning dah ada awak. Okey, yang ini adalah soft blue lah. Okey. Ariba yang ini soft blue. Saya pakai LXL. Okey, yang ini adalah Ariba in black. Kejap. Dan payment, thank you awak. Yang ini inilah yang shocking pink tu. Berat 55, tinggi 160. Berat 55, tinggi 160, ambil S, okey? Beg kuning tak keluar, awak keluar balik, masuk balik. Okey, keluar balik, masuk balik. Semua cantik, ya. Semua cantik doh. Kurang sikit. Tinggi 160, berat 65. Ambil S. Tengok pula. Tengok semua colour, boleh. Actually belakang ni ada semua colour. Korang beritahu nak tengok collection mana, saya tunjuk satu-satu. Okey, yang ini pun kita ada 3 warna tau korang. Tengok betul-betul dekat beg kuning tu. Untuk Kamara pun kita ada 3 warna. Teal blue, hitam, new day. Okey, untuk Zahra kita ada 2 warna sahaja. Dusty pink ni dengan black. Okey? Hitam tak ada. Ada, tengok betul-betul. Semua beg kuning yang hitam. Kecuali yang beg kuning yang pakai. Ini shocking pink. Yang Mira pakai ni je tak ada. Yang ni semua ada. Kenapa tak ada? Design ni ada lah. Ni. Bidding tu tak. Berat 68, tinggi 165. Berat 68, tinggi 165. Okey, boleh ambil SM. Tekan trofi tu baru nampak. Cuba tengok. Hitam tak ada. Okey, korang nak hitam yang mana? Yang mana satu? Apa nama collection dia? Nak tengok semua new day. Okey, boleh. Sekejap saya tunjuk semua new day ya. Okey. Ini new day, ini beach. Ini antara color-color new day. Kalau korang compare warna dia, dua ni berbeza sebenarnya. Yang ini dia macam beach sikit, yang ini macam new day sikit. Berat 68, tinggi 160. SM. Okay. Tapi depends lah. Kalau ada orang dia memang suka betul pakai loose, boleh je ambil LXL. Tengok Zahra Black. Okay, sekejap. Zahra Black yang ini. Ini Zahra Black. Kita ada 2 warna. Berat 95, tinggi 168, ambil LXL. Ini Zahra Black. Cantik kan? Tak suka black tak apa, ambil dusty pink. Okay.
Dan beli 2. Thank you awak. Berat tu. Itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 saya pegang. Okeylah, angkat berat. Okey, lagi? Kenapa pegang semua? Sebab lepas saya pegang ni, orang nak tengok yang ni. Lepas tu orang nak tengok yang ni. Kita pegang semua je lah. Macam strawberry tak adalah. Letak dulu. Okey. Saya ikut je semua. So kita ada total 5 design, ada 12 color. Asalkan korang beli. Ada 12 color. Ini first time kita keluarkan color yang banyak macam ni. Tapi memang berat Lemuh pula tangan. Okey korang. Cepat nak tengok yang mana? Mira memang tunjuk satu-satu. Mungkin ada yang baru masuk, boleh beritahu. Kejap saya nak betulkan saya punya ni lah. Patah panik sebab tak ada orang. Cepat kakak. Oh, ini color panas. Cepat kakak. Ini color panas. Ini color. Ini color. Ini color. Ramai dah orang tanya. Okey. Ya, kita jual sekali dengan shawl. Dapat shawl. Beli apa dia dapat shawl. Yang mana ironless? Yang kain jenis Zoom ni korang. Nama dia Rania Maroon dengan dark green. Actually dia macam emerald green lah. Nampak tu detailing dia. Kemas kan? Okay. Dan beli teal blue. Thank you. Ni. Dan payment teal blue. Ramai peminat teal blue ni. Korang tema raya warna teal blue ke? Ya, sekali shawl. Okay, shawl yang ada sekali design di baju anda. Jangan risau. Review warna yang Mira pakai. Okay. Mira pakai yang ini. Yang ini korang. Nak tengok semua hitam. Semua hitam boleh? Okay, sekejap kita tunjuk semua hitam ya. Baju yang warna Mira pakai masa nyanyi. Okay, yang itu next batch. Tapi warna burgundy kita ada je. Tapi yang tu design lain, detailing dia lain sikit. Ada ke size untuk alamak terlepas lagi sekali komen? 165 apa? Okay, ni semua yang warna hitam korang. Kita kain nida ke Mira? Kain nida betul. Semua ni nida. Sebab tu dia jatuh cantik flowy. Ini nida. Ini pun nida. Ini pun nida. Rambang mata dah. Oh, beli semua kakak. Ada 12 color kakak. Beli semua. Beli semua, bagi-bagi. Beli untuk hadiahkan untuk mak. Hadiah-hari raya. Untuk adik, kakak, raya. Review bag nombor 5. Bag nombor 5 yang mana? Kira apa nama dia? SM, LXL. Kita ada 2 saiz korang. SM, LXL. Nak tengok Fusha? Okey. Zahra. Okey. Soft pink. Zahra. Okey, sekejap. Soft pink. Tadi ada orang nak tengok Fusha pink ni. Okey, kita tunjuk. Cantik kan? Dan beli teal blue. Thank you awak. Okey, kalau dada berat 60. Dada 60 ke berat 60? Dah saya tak ada beg kuning dah 5 kali keluar masuk. Alamak, peliknya. Claim voucher. Awak dekat mana tu? Voucher. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, semoga capai KPI. Amin. Hip 52 lepas tak? Jangan risau. Untuk size LXL, hip kita daripada 57 sehingga 58 boleh muat. Jangan risau. Dan payment abaya lawa. Bag ni sikit weh, tekan sikit tu. Bag satu nak tengok teal blue. Okey. Teal blue ni laju tau, cepat korang. Kalau di Indonesia memang tak ada bag kuningnya. Maaf ya bu. Ya bisa ke ini teal blue. Teal dah habis. Serius lah.
Teal blue. Teal blue dah habis. Teal blue dah habis dah. Oh, dah habis. Teal blue dah habis. Alhamdulillah, thank you korang. Ramai peminat Teal blue ni. Betul raya semua Teal blue tahun ni. Dah cakap dah, suruh beli dah laju Teal blue tu. Korang boleh beli lah. Handsop Teal blue. Handsop pun kita ada Teal blue. Boleh nak showcase. Abaya Sofia ni okey, boleh kita tunjuk. Sofia, okey, Sofia. Mana Sofia tadi? Ni Sofia. Sofia. Cantik kan? Sofia ni memang saya antara my personal favourite jugalah. Cantik. Ya, kalau di luar Malaysia mungkin boleh kirim dekat kawan-kawan. Kalau susah, kirim je dekat kawan-kawan. Kirim kat Q nanti ada interest. Dada 50. Alah, saya terlalu panas. Boleh tak hantar list sekali? Sorry korang. Tengok Black Ariba. Okey, boleh. Black Ariba yang ini. Ini Black Ariba. Cantik kan? Tunjuk sikit detail. Dada 50, tinggi 150. SM. Ambil SM. Kak Lu nak tengok semua shade hitam. Okay. Cantik semua. Cepat beli korang ya. Cepat beli. Nanti habis. Sedih tau kalau habis. Okay, ini semua yang hitam. Okay, the first lah Zahra. Betul lah. Zahra in black. Okay. Next. Hitam lagi. Okay. Ariba. Ariba in black. Shawl. Okay. Dan payment Dusty Pink. Thank you awak. Okay. Semua ni free shot. Semua ni free shot. Hai Ayah. Okay, next ni ada ni. Ini adalah Abaya Sofia black. Okay. Tinggi 57, berat 75, LXL. Tapi maybe labuh sikit lah. Boleh hantar potong. Sebab kat bawah dia tak ada corak korang. Kita tak buat corak pun. Dada 36, tinggi 156. Berat 49 SM. Sempat grab Teal blue. Asyik baik. Handsock kena pergi. Handsock dah ada dalam beg kuning. Boleh bagi Showcase tak ada. We tengok showcase. Showcase korang. Showcase yang merah. Tinggi 155. Berat berapa tadi? 57 SM. Umur 14 boleh pakai baju abaya? Boleh lah. Minta kat mak. Tunjuk sulam kat baju merah. Ni sulam dia. Ini sulam dia. Cantik kan? Ini LXL. Cantik sulam dia. Ya, memang cantik. Nak tengok Sofia Black and Kamara. Oh, okay. Boleh. Maksudnya Kamara in black ke? Kamara in black kita ada yang ini. Sekejap. Nampak tak? Umur 11 tahun boleh. Siap tudung, ya. Mana tadi? Shawl dia? Kita boleh tunjuk shawl. Okay, kejap kita tunjuk.
Kak Long punya beg nombor berapa tadi Q? Beg nombor 2 Yang Mira pakai. Beg nombor 3 korang. Yang Mira pakai beg nombor 3. Baru join. Apa material dia? Kita guna Nida dan juga kain Zoom. Yang mana kain ni memang daripada Dubai. Harga dia sebenarnya kalau tengok dekat orang lain jual abaya mesti 400 ke atas. Atau 399. Thank you. Okay. Ini korang. Sekali dengan ni. Shawl, kat shawl dia pun ada detailing. Okay. So sekali. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Lagi korang nak tengok yang mana? Nak tengok pink boleh? Tudung chiffon ke Kak Ya? Ya, betul. Betul. Soft pink. Nak tengok maroon? Burgundy korang, bukan maroon. Berat saya 43, tinggi saya 152, kena ambil SM. SM. Okay? Jangan ambil L XL. Restock teal blue please. Dah habis. Dah beli soft pink. Thank you awak. Nak tengok burgundy. Okay, sekejap. Ni beg mana Mira? Ni beg nombor berapa? Yang ni? Yang ini Camara. Camara beg nombor 1. Ini beg nombor 1 korang. Ini ada teal blue tu juga, tapi teal blue dah habis. Okay. Nak tengok detail sulam. Detail sulam yang mana tu? I'm non-Muslim but I want to try this abaya. Please try. Dada 52, tinggi 150. Okay, ambil S. Betul ke saya baca tu? Cuba komen balik. Risaulah salah bagi saiz. Okay, hijau yang ni. Ini hijau. Memang cantik yang ni. Love. Black Camara tu 310 je. Shika kau size Q lah. Q pula. Kau size S lah. Sebab diorang cakap Q jadi model. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi guys.